hari Allah uji kita dengan pelbagai ujian setiap hari. Selama mana roh belum berpisah daripada jasad, siapa pun orang itu, hebat macam mana pun dia, ujian belum selesai dan tidak akan selesai. Macam-macam Allah uji. Ujian kehidupan, ujian pekerjaan, ujian dengan anak, ujian dengan suami, ujian dengan isteri. Maka Nabi jawab kepada Sayyidina Ubay, memberikan jawapan kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Sayyidina Ubay tanya, "Ya Rasulullah, kalau macam tu aku jadikan seluruh zikir aku daripada pagi sehinggalah aku tidur, kesemuanya adalah selawat kepada kamu." Nabi pun sebut, "Tukfa hammuk wa yughfaru dzambuk." Ketika itulah semua kegelisahan kamu, keresahan kamu akan diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampunkan semua dosa kamu.